Lelaki ini bakal menjadi manusia pertama dalam sejarah yang berjaya berjalan mengelilingi dunia tanpa henti. Dan selepas 27 tahun berjalan, dia kini berada di fasa terakhir perjalanan. Carl Busby mula berjalan sejak 1998 dan meletakkan dua peraturan utama. Pertama, dia tidak boleh menggunakan sebarang bentuk pengangkutan. Kedua, dia tidak boleh pulang ke rumahnya hingga tiba dengan berjalan kaki. Tapi pengembaraan dia sangat menakjubkan sebab dia telah berjaya melepasi 3 cabaran paling berbahaya di dunia. Cabaran pertama ialah Darien Gap, kawasan hutan paling berbahaya di dunia. Bukan sahaja kerana dipenuhi haiwan beracun, buaya dan kartel, tetapi ketika dia melaluinya, Colombia sedang berperang. Cabaran kedua, dia cuba menjadi manusia pertama dalam sejarah moden yang berjalan melalui jambatan air Selat Bering. Perjalanan itu mengambil masa 14 hari berjalan dan berenang dalam suhu beku. Tapi sebab dia tiba di Rusia, dia ditangkap dan dipenjarakan selama beberapa minggu. Malah pihak berkuasa pada awalnya mahu menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepadanya. Nasib baik dia berjaya dilepaskan dan meneruskan perjalanan. Namun apabila krisis kewangan global 2008 melanda, dia kehilangan semua penaja utama untuk menampung keuangan. Manakala cabaran paling sukar menantinya adalah di Laut Caspian. Kalau dia mahu berjalan di atas, dia perlu masuk Rusia. Kalau dia mahu berjalan di bawah, dia perlu masuk ke Iran. Kedua-duanya bukan pilihan yang selamat. Dia akhirnya terperangkap di Turkmenistan selama lebih setahun hanya untuk mencari jalan bagaimana mahu meneruskan perjalanan. Akhirnya satu-satunya cara ialah berenang, dan selama 31 hari dia berenang sejauh lebih 300 km, menjadikannya manusia pertama dalam sejarah yang melakukannya. Namun pada 2025 dia akhirnya mula memasuki Eropah, dan kini destinasi terakhirnya ialah rumah ibunya di United Kingdom. Apa pandangan anda? Tolong komen sikit.